Uncle, nak tanya. Ah, Uh, apa soalan seterusnya? Uncle sarankan orang kahwin muda ke kahwin tua, Uncle? Kahwin muda atau kahwin tua? Ya, betul. Sebenarnya terus terang kesarankan orang kahwin muda pelik sikit. Kenapa tahu? Sebab sebenarnya kita ambil macam ni lah umur kita katalah kita hidup rata-rata 70 tahun ni kan. Bayangkanlah kalau kita kahwin umur 50 kan. 50 kan, by time anak kita 10 tahun kan, kita dah 60. Macam mana nak ajak pergi badminton? Bila kita hantar anak dekat sekolah kan, orang tanya, itu bapak ke datuk? Betul tak? Kan? Kalau kahwin umur 40, kata dapat umur masa 40 tu kan. So by the time kita 60 kan, anak kita baru 20. Anak kita tak lepas sekali, tak lepas lagi. Umur kita 60, kita dah sakit-sakit. Faham tak faham ni? Anak baru 20, anak baru habis degree pun tak habis lagi. Macam mana nak tolong kita? Betul tak betul? Setuju? So kahwin umur 30. Kahwin umur 30, anak 60, anak kau dah 30. Tapi belum kuat lagi. Kalau kau sakit apa semua, macam mana nak tolong? Boleh lah tolong angkat, tapi nak tolong bagi duit nak hantar ke hospital pun payah. Betul tak? Cuba kalau umur kahwin 20, contoh 20 kan. Anak kau by the time 20 tahun kau umur 60, anak kau dah 40, anak kau dah establish, dia tak ada masalah. Dia boleh jaga kau. Betul tak? By the time pun kau dah dia pun dah habis sekolah. Dia pun dah tak kisah boleh concentrate untuk jaga kau. So masalahnya bila orang kahwin lambat-lambat ni kan, nanti kan bila dia umur dia 60, dia akan ada akan ada banyak dugaan-dugaan dia. Satu, dia akan ada dugaan dengan mak bapak dia yang sakit. Kan umur 50, 60, mak bapak dia sakit. Dua, dia akan dugaan diri dia yang sakit. Nombor tiga, anak dia kecil-kecil, anak dia masih sekolah, dia ada dugaan anak-anak dia yang masih sekolah. Faham tak ni? So mana lagi baik? Kahwin muda kahwin tua? Kahwin tua ke? Kahwin muda. Kahwin Kahwin muda. muda lah kan, supaya anak-anak kita semua ikut turutan. Itulah normal dia sebenarnya. Kan? Alright.